Ia naik tinggi di sini. Ia naik tinggi. Selat Hormuz telah dibuka selepas pengumuman gencatan senjata, seperti yang anda boleh lihat dari peta penghantaran di skrin anda. Malangnya, nampaknya kapal atau kapal tangki tidak dibenarkan menggunakan bahagian tengah selat itu. Itulah yang mereka gunakan sebelum perang ini bermula. Tetapi semalam, Menteri Luar Iran ada mengatakan terdapat had teknikal terhadap berapa banyak bahagian selat yang akan dibuka. Had teknikal itu mungkin disebabkan masih ada periuk api laut di sana. Jadi tentera laut Iran sedang bekerjasama dengan kapal-kapal untuk memastikan mereka melalui laluan yang selamat. Atau mungkin juga Iran tidak mahu kapal-kapal menggunakan perairan antarabangsa. Mereka mahu semua melalui wilayah mereka sendiri supaya mereka mempunyai lebih kawalan terhadap apa yang masuk dan keluar. Sekarang, malangnya, disebabkan kebanyakan selat masih tidak boleh digunakan, nampaknya trafik tidak kembali seperti sebelum perang. Ia masih sekitar 20 kapal sehari yang jauh lebih tinggi daripada 3 kapal sehari yang kita lihat sebelum gencatan senjata. Tetapi masih, ia tidak sebanyak sebelum ini. Sekarang, malangnya, risiko terbesar ialah walaupun trafik 20 kapal sehari itu mungkin akan hilang dalam masa yang sangat-sangat singkat, anda lihat, terdapat gencatan senjata antara Amerika Syarikat, Iran dan Israel. Tetapi salah satu masalah besar yang dihadapi oleh Iran ialah tenteranya nampaknya tidak mendengar arahan pemimpin tertinggi mereka. Atau mungkin mesej itu belum sampai sepenuhnya ke seluruh rantaian arahan kepada komander tentera yang sebenarnya menguruskan unit autonomi mereka dengan peluru berpandu balistik. Itu kerana hanya beberapa minit selepas pengumuman gencatan senjata semalam, Iran telah melancarkan peluru berpandu balistik ke arah Israel. Lihat ini. Apa yang anda baru saja lihat tadi ialah peluru berpandu balistik Iran dengan kepala peledak kluster bom-bom kecil itu menghujani bandar kedua terbesar Israel, Tel Aviv. Ini berlaku selepas gencatan senjata diumumkan oleh Presiden Trump dan menunjukkan bahawa ia akan mengambil masa untuk melaksanakan perjanjian ini. Itu berlaku hanya beberapa jam selepas pengumuman gencatan senjata. Jadi, dalam satu aspek, itu boleh difahami kerana perkara ini juga kita lihat semasa perang 12 hari tahun lepas. Walaupun para pemimpin dari kedua-dua negara telah bersetuju untuk gencatan senjata, kita masih melihat beberapa serangan berbalas-balas dan ia mengambil sedikit masa untuk semua serangan itu berhenti. Jadi, boleh difahami kerana perkara ini pernah berlaku sebelum ini dan juga kerana Iran secara terbuka menyatakan bahawa tentera mereka sangat bebas daripada sektor kepimpinan awam. Maksudnya mereka terus melakukan apa yang mereka mahu. Kerana semua pembunuhan yang berlaku di Iran telah menjadikan keadaan sebegitu. Jadi, memang masuk akal jika mereka mengambil sedikit masa untuk menghentikan semua serangan itu. Tetapi, apa yang tidak masuk akal ialah serangan masih berterusan lebih daripada 14 jam selepas pengumuman gencatan senjata itu. Dan bukan saja Israel yang diserang, malah negara-negara Teluk juga turut diserang. Dan teka apa? Sebahagian daripadanya kini sedang berpatah balik. Ini adalah sesuatu yang kita tidak lihat semasa perang itu sendiri, tetapi kita kini melihatnya semasa gencatan senjata. Iran menyerang UAE selepas pengumuman gencatan senjata. Mereka menyerang Kuwait, mereka menyerang Arab Saudi dan mereka menyerang Qatar. Jadi, nampaknya sama ada mesej itu belum sampai ke rantaian arahan atau kepimpinan Iran sebenarnya tidak mempunyai kawalan sepenuhnya ke atas tentera. Dan itu adalah sesuatu yang pihak AC bimbangkan sebelum ini. Mereka mahu mengetahui siapa sebenarnya yang mempunyai kawalan. Dan sebab itulah, terdapat saya rasa ujian yang dijalankan untuk mengetahui dengan siapa mereka sedang berunding. Maksudnya, AIS meminta orang yang mereka sedang berunding itu untuk membuktikan sama ada mereka benar-benar mempunyai kawalan ke atas Iran. Dan untuk membuktikan perkara ini, orang itu membenarkan 10 kapal melalui Selat Hormuz. Dan sekali lagi, kita dapat lihat Selat Hormuz dibuka. Jadi, ada hujah yang kukuh bahawa orang yang Amerika Syarikat sedang berunding itu mempunyai kawalan ke atas tentera laut yang menguruskan Selat Hormuz. Tetapi, tidak mempunyai kawalan ke atas tentera Iran yang mengendalikan peluru berpandu balistik. Sekarang, Pentagon telah mengadakan sidang media pagi tadi, pada dasarnya merumuskan segala pencapaian tentera AS sepanjang sebulan kebelakangan ini dalam operasi Epic Fury. Dan semasa sidang media ini, Pete Hegseth telah ditanya mengenai peluru berpandu yang masih dilancarkan oleh Iran. Jadi,
Dengarkan jawapannya. Mary Margaret dari The Daily Wire, 2 soalan. Iran telah mengatakan bahawa laluan selamat melalui Selat Hormuz akan dapat dilakukan dengan kerjasama Angkatan Tentera Iran serta apa yang mereka sebut sebagai had teknikal. Apa yang anda percaya maksudnya? Dan kami juga telah mendengar laporan bahawa Iran terus menyerang sasaran sehingga ke pagi ini. Pada tahap mana kita sudah melepasi tempoh kelonggaran? Adakah kita memberi mereka tempoh kelonggaran? Adakah terdapat salah faham di situ? Apa sebenarnya yang sedang berlaku? Apa yang kita tahu ialah Iran akan berkata banyak perkara. Ramai orang akan berkata banyak perkara, mendakwa banyak perkara. Apa yang telah dipersetujui, apa yang telah dinyatakan ialah selat itu masih dibuka. Tentera kita sedang memantau. Sudah tentu, tentera mereka juga sedang memantau. Tetapi perdagangan akan terus berjalan. Dan itulah yang anda lihat reaksi pasaran, iaitu realiti tersebut. Mengenai tembakan, kami memantau perkara itu secara langsung malam tadi. Sudah tentu, kami memang memantau. Iran sepatutnya bijak mencari cara untuk menghantar mesej kepada tentera mereka di lokasi terpencil supaya mereka tahu untuk tidak menembak lagi. Serangan sahala atau peluru berpandu kerana kadang-kadang ia mengambil masa untuk gencatan senjata benar-benar berkuat kuasa. Kami sedang memantau perkara ini. Kami bersedia jika perlu, tetapi kami berharap dan percaya bahawa ia akan bertahan. Sekarang, di sinilah keadaan menjadi lebih mengelirukan. Malam tadi, terdapat satu serangan ke atas sebuah kilang penapisan Iran di Pulau Levan, Iran. Serangan ini jelas merupakan perkara besar. Tetapi menurut pegawai Amerika Syarikat, ia bukan Amerika Syarikat atau Israel yang melancarkan serangan ini. Dan menurut beberapa spekulasi yang tersebar dalam talian, nampaknya pesawat pejuang UAE berada di udara ketika serangan ini berlaku. Jadi, ada kemungkinan bahawa UAE yang melancarkan serangan ini. Dan jika itu benar, ini akan menjadi kali pertama sebuah teluk terlibat secara terbuka atau secara langsung dalam operasi ofensif terhadap Iran. Sekali lagi, ini hanyalah kabar angin yang tersebar. Kita sebenarnya tidak mempunyai sebarang bukti kukuh sama ada UAE melancarkan serangan ini atau tidak. Terdapat juga kabar angin yang mengatakan bahawa ini adalah serangan false flag oleh Israel untuk memastikan perang terus berlanjutan. Jadi, kita tidak benar-benar tahu siapa yang terlibat. Tetapi, pegawai-pegawai Amerika Syarikat mengatakan bahawa serangan ini bukan dilakukan oleh Amerika Syarikat atau Israel. Sekarang, jika kita ingin bercakap tentang serangan bendera palsu, ia juga boleh jadi serangan bendera palsu oleh Iran. Kerana sama seperti terdapat puak-puak di Amerika Syarikat dan Israel yang tidak mahu perang ini dihentikan, terdapat juga puak-puak di dalam Iran yang tidak mahu perang ini dihentikan yang mungkin tidak bersetuju dengan gencatan senjata. Jadi, mereka juga mungkin telah melancarkan serangan. Sekali lagi, kita tidak tahu dengan tepat mana satu yang benar. Terdapat banyak kabar angin yang beredar. Tetapi kerana kita sedang bercakap tentang Israel, mari kita lihat reaksi Israel, lebih khusus lagi, reaksi pentadbiran Israel terhadap gencatan senjata. Sekarang, sebelum kita teruskan, hanya peringatan ringkas untuk tekan butang suka dan langgan di bawah. Ia benar-benar membantu kami dalam algoritma dan ia juga membantu kami untuk terus melaporkan berita untuk anda semua. Dalam video malam tadi, kami bercakap tentang bagaimana pegawai Rumah Putih mengatakan bahawa Israel adalah sebahagian daripada gencatan senjata yang dipersetujui oleh AS dan Iran. Tetapi apa yang dimaksudkan secara khusus ialah terdapat gencatan senjata antara Israel dan Iran. Bukan semestinya antara Israel dan semua proksi Iran yang sedang dilawan oleh Israel. Malah, kami sebenarnya melihat beberapa laporan berita dari Lubnan yang mengatakan bahawa gencatan senjata itu sebenarnya tidak berkaitan dengan Lubnan. Jadi, serangan Israel di dalam Lubnan, perang Israel terhadap Hizbullah akan diteruskan seperti biasa. Keadaan akan kekal tidak berubah. Kemudian, pada malam itu, Perdana Menteri Pakistan yang pada dasarnya merupakan perantara utama antara Amerika Syarikat dan Iran secara terbuka berkata begitu. Hizbullah termasuk di bawah gencatan senjata yang dipersetujui oleh Amerika Syarikat dan Iran ini. Maksudnya, perlu sekurang-kurangnya ada jeda terhadap serangan Israel ke atas Hizbullah di Lubnan. Sudah tentu, jeda tidak semestinya bermaksud Israel akan berundur dari selatan Lubnan di mana mereka telah masuk untuk mewujudkan zon penampan, tetapi sekurang-kurangnya, jeda adalah sesuatu yang munasabah untuk dijangka jika terdapat perjanjian gencatan senjata. Cuba teka. Tidak lama selepas kenyataan daripada Perdana Menteri Pakistan, Perdana Menteri Israel pula mengeluarkan kenyataan sendiri dan beliau pada dasarnya berkata bahawa gencatan senjata 2 minggu antara Iran, Israel dan Amerika Syarikat sebenarnya tidak merangkumi Lubnan. Ini bermakna serangan Israel di dalam Lubnan akan diteruskan seperti biasa. Tiada apa yang berubah di sana.
Ini adalah sesuatu yang disahkan sendiri oleh Presiden Trump pagi tadi ketika bercakap dengan seorang wartawan PBS. Pada dasarnya, mengatakan bahawa Hezbollah tidak termasuk dalam perjanjian yang dipersetujui oleh Amerika Syarikat dan Iran. Ini bermakna tiada sekatan ke atas Israel dalam serangan mereka di dalam Lubnan. Sekarang, di sinilah keadaan menjadi lebih menarik kerana pagi tadi, serangan Israel bukan sahaja berterusan, malah meningkat ke tahap yang kita tidak pernah lihat sebelum ini. Serangan itu adalah serangan paling hebat yang pernah dilakukan Israel dalam perang ini. Sekarang, sebelum kita bercakap tentang serangan-serangan itu, saya ingin cepat-cepat menyentuh reaksi Israel terhadap pengumuman gencatan senjata yang berlaku malam tadi, kerana itu memberi kita sedikit gambaran tentang bagaimana Israel memandang keseluruhan perang ini. Menurut Wall Street Journal, Israel dimaklumkan tentang gencatan senjata itu pada saat-saat terakhir dan mereka tidak begitu gembira dengan fakta bahawa Amerika Syarikat bersetuju dengan gencatan senjata tersebut. Malah, Benjamin Netanyahu langsung tidak terlibat dalam rundingan tersebut. Selepas Amerika Syarikat bersetuju dengan gencatan senjata dan sebelum pengumuman itu dibuat secara umum, ketika itulah Presiden Trump menelefon Perdana Menteri Israel dan memberitahunya, "Hey, kita akan melaksanakan gencatan senjata." Sekarang, pihak Israel sudah tentu bersetuju untuk mengambil bahagian dalam gencatan senjata. Tetapi, mereka sebenarnya hanya berbincang mengenai Iran. Mereka jelas bahawa Iran dan Lubnan adalah dua arena yang berbeza. Jadi, Lubnan tidak termasuk dalam perjanjian ini. Semua ini membawa kita ke pagi ini, apabila Israel melancarkan kempen serangan udara paling hebat di dalam Beirut sepanjang perang ini. Kita belum pernah melihat apa-apa seperti ini sejak perang bermula. Hampir 100 serangan udara Israel berlaku dalam masa kurang daripada 10 minit. Nampaknya disebabkan serangan udara ini, gencatan senjata sedang runtuh. Media Iran kini mengatakan bahawa mereka akan menarik diri daripada perjanjian gencatan senjata dan selain itu, mereka akan menolak untuk menghadiri mesyuarat secara bersemuka yang sepatutnya berlangsung Jumaat ini di Pakistan kerana serangan yang sedang berlaku di Lubnan. Iran pada dasarnya menyeru agar serangan dihentikan. Selain itu, kita juga melihat dalam kenyataan yang sama daripada media kerajaan yang sama bahawa Iran telah menutup laluan kapal tangki minyak melalui Selat Hormuz. Sekali lagi, masih ada barangan lain yang juga sedang dihantar melalui Selat Hormuz. Jadi saya rasa perkara itu masih berterusan. Atau mungkin mereka tidak menjelaskan apa yang mereka sasarkan. Tetapi walau bagaimanapun, kapal tangki minyak memang membentuk majoriti trafik keluar masuk di Selat Hormuz. Jadi, memandangkan Iran kini mengatakan mereka akan menutupnya, ini pada asasnya bermakna gencatan senjata seolah-olah semakin berakhir dalam masa hanya 12 jam. Berikut adalah butiran lanjut. Selamat pagi, kita mulakan dengan berita tergempar. Media kerajaan melaporkan bahawa Iran telah menghentikan laluan kapal tangki minyak melalui Selat Hormuz selepas serangan Israel ke atas Hizbullah di Lubnan. Awal hari ini, kita tahu 2 kapal berjaya melalui laluan ini. Tetapi sekali lagi, media kerajaan melaporkan bahawa pihak Iran sedang menyekat selat tersebut. Saya baru sahaja bercakap melalui telefon dengan seorang pegawai kanan Israel yang membunyikan amaran tentang tindakan oleh pihak Iran ini katanya. Hanya beberapa jam selepas gencatan senjata ini, pihak Iran sudah pun menunjukkan bahawa mereka cuba menggunakan kawalan mereka ke atas selat itu dan memberi tekanan kepada perdagangan tenaga global. Dan ini juga berlaku selepas laporan sepanjang malam menunjukkan bahawa satu serangan oleh Iran telah mengenai saluran paip minyak timur barat Arab Saudi dan terdapat kerosakan besar yang sedang dinilai ketika ini. Ini penting kerana saluran paip ini adalah satu-satunya laluan untuk ekspor minyak mentah Arab Saudi. Dan ketika pihak Iran memberi tekanan di selat itu, mereka sekali lagi cuba menggunakan keupayaan ini untuk memberi tekanan ke atas ekspor tenaga global. Sekarang, untuk memahami mengapa Iran bertindak seperti sekarang, kita perlu kembali dan melihat bagaimana Iran sampai ke tahap ini hari ini. Itu bukan sahaja bermaksud kembali ke tahun 1979 ketika revolusi Islam berlaku. Sebenarnya, kita perlu pergi lebih jauh ke belakang, iaitu ketika dinasti Qajar memerintah Iran pada abad ke-19 dan melihat bagaimana keputusan yang dibuat oleh golongan pemerintah pada masa itu masih memberi kesan kepada Iran hingga ke hari ini. Jadi, tahu tak? Itulah yang sedang kami lakukan dalam podcast berbilang bahagian kami yang baru sahaja dikeluarkan hari ini. Jadi, jika anda seorang yang berminat dengan sejarah Iran dan bagaimana kita sampai ke tahap hari ini,
pastikan anda pergi dan dengarkan. Anda boleh menontonnya dengan mengklik pautan di dalam deskripsi atau anda juga boleh menontonnya dengan mengklik skrin akhir di skrin anda. Ringkasnya, klik sahaja video yang ada di skrin anda.